Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya Puan Laila binti Abdul Hamid, Tolong Kanan Pentadbiran Sekolah Jaya 2. Saya mula berkhidmat di sekolah ini pada tahun 2006 sebagai penolong kanan co-curriculum dan mula menjawat jawatan sebagai penolong kanan pentadbiran pada tahun 2007. Untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam NKRA, semua warga pendidik seharusnya bersungguh-sungguh dan komited dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan agar KPI yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia akan tercapai. Di sekolah ini, pelbagai program telah dijalankan khususnya untuk murid tahun 6. Antaranya ialah kelas tambahan, program motivasi, teknik menjawab soalan, program mentor mimpi dan seterusnya pelbagai lagi program untuk meningkatkan prestasi murid dalam BSR. Selain itu, program tambahan seperti e-learning ini diharap akan dapat membantu murid-murid untuk mencapai keputusan itu. Program-program kementerian dan jabatan iaitu program kementerian seperti Linus, literasi dan numerasi untuk murid-murid tahun 1, program pemulihan untuk murid-murid tahun 2 dan 3, program protein untuk murid-murid tahun 4, 5 dan 6 dan seterusnya program TEDS iaitu program akademik terbilang Selangor diharap akan dapat membantu murid-murid yang lemah untuk meningkatkan prestasi mereka dalam pelajaran. Oleh itu, sokongan dan kerjasama daripada pihak keluarga amat diharapkan agar sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang pada suatu ketika nanti.